Selamat bercuti cikgu-cikgu semua. Akhirnya cuti sekolah dah tiba. Memang patut pun kita berehat kan? Okey, untuk perkongsian kali ni, kita nak tengok macam mana teknologi boleh tolong kita charge balik bateri kita, bukannya tambah lagi kerja. Sebab bila sebut je teknologi, mesti kita terus teringat Google Classroom, aplikasi semak kertas, mesyuarat online. Aduh, penat kan? Tapi, untuk cuti ni, jom kita sama-sama ubah cara kita pandang teknologi. Tengok ni. Sebelah kiri tu kita panggil teknologi kerja. Ini semua senjata harian kita kat sekolah kan? Sebelah kanan pula, teknologi rehat. Inilah alat mainan kita untuk cuti ni. Jadi, misi kita untuk cuti kali ni senang je. Lupakan sekejap yang belah kiri tu dan jom kita terjah dunia yang belah kanan ni. Jadi, dah sedia ke nak tukar mood? Jom kita tekan butang pause untuk kerja dan tekan butang play untuk diri kita sendiri. Okey, untuk bahagian pertama ni, kita akan tengok macam mana nak guna gadget kita untuk cari ketenangan, bukannya pening kepala. Hehe. Nak mula tu senang je. Serius, 3 langkah je. Pertama, cari dan download je mana-mana aplikasi macam Headspace atau Calm. Kedua, tak payah lama-lama, 10 minit je sehari. Cukup. Dan yang paling penting, lepas habis sesi tu, letak telefon tu. Pandang sekeliling, dengar bunyi alam, nikmati masa tu. Betul-betul. Dia tahu tak apa? Sebenarnya, telefon kita sendiri dah ada function ni. Cuba cari tetapan Digital Wellbeing. Kat situ, cikgu-cikgu boleh set timer untuk aplikasi kerja atau block terus notifikasi yang bising-bising tu. Barulah betul-betul boleh rehat kan? Dah tenang sikit? Bagus. Sekarang, jom kita guna teknologi untuk hidupkan balik hobi-hobi kita yang mungkin berabuk sikit tu. Contohnya, siapa kat sini suka memasak? Atau mungkin teringin nak jadi master chef kat dapur sendiri masa cuti ni? Cuba bayangkan, macam-macam resepi dari seluruh dunia ada kat ujung jari je. Nak buat kek viral ke? Nak belajar masak rendang yang betul-betul sedap ke? Buka je YouTube atau mana-mana blog masakan. Serius, memang tak akan habis idea. Senang dan seronok. Kalau tak minat memasak, tak apa. Mungkin cikgu lebih suka ambil gambar. Cuti ni lah masa terbaik nak asah bakat terpendam tu. Dan tak payah risau pasal software mahal-mahal. Guna je aplikasi percuma macam Snapseed ni. Gambar biasa-biasa pun boleh nampak macam pro tau. Senang gila nak guna, percayalah. Okey, nak cabaran lain? Apa kata kita belajar bahasa baru? Contohnya, bahasa Korea. Annyeonghaseyo kan tengah popular sekarang ni. Yang seronoknya, banyak cara boleh buat. Boleh jadi rajin sikit guna aplikasi macam Duolingo. Atau kita boleh belajar sambil baring-baring tengok K-drama. Kan ada subtitle. Dua-dua cara pun okey, janji kita enjoy. Dan inilah sebenarnya poin utama kita cikgu-cikgu. Guna teknologi untuk diri kita sendiri. Untuk kita grow sebagai seorang individu, bukan setakat sebagai seorang guru. Baiklah, bahagian terakhir. Jom kita tengok macam mana teknologi boleh jadi macam pembantu peribadi kita untuk rancang cuti yang memang best. Tak kisahlah cikgu nak berjalan jauh ke atau nak rehat kat rumah je, orang panggil staycation kan? Dua-dua pun perlukan sikit perancangan supaya tak bosan. Dan ya, teknologi boleh tolong untuk dua-dua sekali. Kalau cikgu plan nak berjalan, Google Maps tu memang kawan baik. Boleh pin siap-siap semua tempat menarik. Nak cari tempat makan best yang orang tempatan suka? Buka je TripAdvisor. Senang kerja. Kalau duduk rumah pula, kuncinya rancang benda-benda yang seronok. Guna je mana-mana apps nota, Google Keep ke, Apple Notes ke, buat senarai. Senarai filem nak tengok, buku nak baca, atau projek DIY yang dah lama tergendala. Barulah cuti kat rumah tu rasa lebih terisi dan puas hati. Dan akhirnya, selamat bercuti cikgu-cikgu. Rehat ini memang hak mutlak anda. Anda dah bekerja keras, jadi sekarang masanya untuk nikmati hasilnya. Serius ni? Tolong, tutup laptop kerja tu. Sekarang juga. Simpan dalam almari ke, bawah katil ke, biar tak nampak langsung. Itulah tanda cuti kita dah bermula secara rasmi. Sekarang, bila pegang telefon tu, pastikan ianya untuk cari benda yang buat kita gembira, untuk cari ketenangan, untuk kepuasan diri. Inilah masanya untuk recharge. Jadi, soalan terakhir untuk cikgu-cikgu fikirkan, apa satu benda yang cikgu nak buat untuk diri sendiri cuti ni? Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Fikirkan ya. Selamat berehat semua dan jumpa lagi.